perkara tarif import muktamad ke atas Malaysia akan ditentukan Washington selepas siasatan berkaitan lebihan kapasiti selesai. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menjelaskan kadar muktamad turut merangkumi tarif import tambahan 10% yang dikenakan ketika ini. Semalam, pentadbiran White House mengumumkan tarif import kepada lebih 60 rakan dagangnya. Bagaimanapun, Malaysia tersenarai antara 17 negara yang dikenakan tarif terendah pada 10%. So sekarang ni for forced labour 10%. Now, excess capacity kita tak pandai lagi. We don't know how many percent that they're going to impose to Malaysia. They're still ongoing and dia tengah buat investigation. But once you get that rate, campur dengan ni, that will be our country rate. Jelasnya tarif 10% ketika ini lebih rendah berbanding puluhan rakan dagang lain. Ini kerana Amerika Syarikat menghargai komitmen Malaysia dalam perundangan amalan buruh. Participate dalam forced labour, dia boleh dikenakan tindakan pasal kita ada undang-undang. Tetapi yang kita fail sikit ni sebab kita tidak ada undang-undang untuk protect other countries that use of forced labour, bawa masuk barang kat negara kita sebagai input, and then kita proses barang tu jadi produk Malaysia, export. Jadi dia find out part of the component tu is forced labour. Perkara itu diperjelas Datuk Seri Johari selepas menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan ke-50 Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia. Datuk Seri Johari juga yakin tarif import 10% ketika ini tidak akan menjejaskan daya saing negara.